Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai jantung utama peradaban Islam bermula sejak hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, peranan masjid sebagai ejen menyatukan masyarakat dan membantu menyelesaikan urusan seharian. Bahkan fungsinya boleh dikembangkan sehingga kepada pengislahan ekonomi dan sosial. Dari ilham Perdana Menteri Malaysia keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad, maka lahirlah sebuah rumah Allah di tengah-tengah pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan di Putrajaya yang diberi nama Masjid Putra. Nama masjid yang diambil bersempena nama bapa kemerdekaan negara Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj ini menggunakan tema moden berteraskan kontemporari Islam sebagai asas pembinaan. Berkeluasan 1.37 hektar, pengunjung boleh melihat panorama tasik buatan manusia yang unik berlatar belakang jambatan merentas tasik menghubungkan pejabat dengan kawasan kediaman yang cukup kemas, teratur dan bersih. Diterjemahkan oleh Datuk Dr. Nik Muhammad Mahmud sebagai arkitek hasil seni bina Islam Kerajaan Safawi dari perspektif alam Melayu. Keunikan seni binanya menjadikan Masjid Putra sebagai salah satu lokasi tumpuan pelancong yang mampu menarik ramai pengunjung sama ada dari dalam dan luar negara. Ini jelas dapat dilihat dari aras ke aras masjid dengan pelbagai elemen yang menarik. Pintu gerbang-gerbang Masjid Putra dicipta mengikut kesamaan dengan Masjid Raja Hassan Casablanca, Morocco. Sebaik sahaja memasuki halaman masjid, tersergam indah sebuah pintu gerbang yang bercirikan seni bina Isfahan menyambut para jemaah dan pelancong yang tiba ke sini. Kehadiran pelawat akan disambut oleh petugas yang bersedia memberi informasi mengenai masjid dan memandu para pelawat mematuhi adab-adab ketika berada di kawasan masjid. Sambil menikmati keindahan seni bina Masjid Putra dan kawasan-kawasan sekitarnya. Di hadapan terbentang luas halaman terbuka atau sah memisahkan pintu masuk dengan ruang solat utama Masjid Putra. Terletak di sebelah kiri pintu gerbang, menara setinggi 116 meter berbentuk bintang 8 penjuru melatari pandangan pertama mata pengunjung. Melatari merah jambu dengan garis pusat 36 meter dengan ketinggian 63 meter dari aras lantai masjid. Mereka bentuk berasaskan arabesk, iaitu ukiran bermotifkan tumbuh-tumbuhan seperti kebanyakan kubah masjid di Mesir menambah sejuk mata memandang. Seni bina kerawang 3D dipadukan dengan hiasan pelbagai warna kaca yang membiaskan cahaya apabila disinari cahaya lampu dan matahari pagi menyerlahkan lagi keindahan dalaman masjid. Ukiran Muqarnas yang tinggi nilai karya seninya terletak di bahagian atas keempat-empat penjuru masjid. Titik tumpuan dalam dewan sembahyang ialah mimbar dan mihrab yang menandakan arah kiblat di Mekah. Kedua-duanya dihiasi ukiran seni khat. Mimbar masjid diilhamkan dari rekaan mimbar masjid di Mesir, dikemaskan dengan ukiran bermotifkan bunga-bungaan dan tumbuh-tumbuhan tempatan. Aras G merupakan aras terpenting Masjid Putra yang boleh menampung lebih 8,000 orang jemaah pada satu-satu masa.
ditunjangi 12 tiang setinggi 63 meter bagi menyokong kubah utama. Tiang utama dibina menggunakan batu marmar dan dihiasi kayu seraya hitam dengan ukiran gabungan seni khat dan bentuk geometri. Masjid Putra menyediakan pelbagai kemudahan seperti perpustakaan dan tempat rujukan bagi pelajar-pelajar pusat pengajian tinggi seluruh negara menimba ilmu melalui seminar, kolokium, kursus dan sebagainya. Dikelilingi deretan kedai dan ruang-ruang niaga yang eksklusif, persekitaran Masjid Putra tidak pernah sunyi dengan hiruk-pikuk suasana jual beli, meliputi barangan cenderahati, makanan dan barangan hiasan memenuhi penjuru masjid. Masjid Putra peranannya menjangkau sempadan, wajahnya menjadi latar kenangan setiap pengunjung yang tiba ke sini. Keindahannya menjadi inspirasi setiap insan, menjulang tinggi martabat Islam sebagai agama rasmi negara Malaysia.